Dalam riwayat lain menyebut, adakah kamu akan menanggung dosaku di akhirat kelak? Ni kamu nak pikul, kamu nak tanggung dosa aku, maka biarkan aku meneruskan. Ini pikul gandum, satu guni gandum dipikul, diberi pada wanita. Lihat Umar Al-Khattab, dia bukan beri lempeng sebiji, roti canai seketul. Dia bagi seguni, cukup untuk sebulan. Dan cukup untuk dia bertemu dengan khalifah selepas itu. Dia nak beri orang miskin ni, beri sungguh-sungguh. Jangan beri sikit-sikit, beri sungguh-sungguh. Sebab kalau kita beri sikit-sikit, nanti dia minta lagi, lalu kita pandang dia hina. Sebab keperluan dia, beri sekali dia tak minta lah, maka dia jadi mulia. Sebenarnya orang kaya, orang berada, kalau beri orang miskin ni banyak-banyak, dia menjadikan orang miskin ini mulia. Sebab dia tak akan minta banyak kali. Kalau saudara bagi sikit, RM10, esok dia tak ada lagi duit, minta lagi. Kita pun serabut. Sama juga zakat. Zakat jangan bagi sikit-sikit. Sebab itu kita mencela perbuatan menggunakan wang zakat, membina bangunan atas dasar memperluaskan skop fi sabilillah, tapi dalam masa yang sama yang fokus, yang asas, iaitu golongan miskin, fakir, diberikan hanya sejumlah kecil yang mereka tidak boleh keluar daripada kemiskinan. Mereka terus hina bagi setiap bulan-bulan berikutnya. Beri 150 sebulan, tetap meminta. Sebab tu ramai kita dengar, dah dapat bantuan zakat, dah 150 sebulan, masih lagi mengharapkan bantuan orang lain. Zakat tidak mampu mengenyangkan, walau zakat cukup. Sebab dibina bangunan banyak sangat, 20 juta, ni 30 juta. Dia buat masjid sekian-sekian. Saya dah menguraikan pandangan ulama' bahawa tidak ada pandangan yang kuat dalam menyatakan zakat boleh digunakan untuk membina masjid sekian-sekian. Kerana itu hak lain. Zakat khusus untuk fakir miskin, keluar daripada kemiskinan. Orang berhutang, keluar daripada hutang. Orang-orang yang tertentu keluar daripada masalah. Bukan sekadar membantu, mengeluarkan. Bukan saudara memimpin tangan seorang si buta melalui highway, letak di tengah jalan, lagi cepat mati. Pimpin lintas jalan, minta tak tengah jalan, sini je boleh tolong, kita pun minta, mati kering dia, lintas sampai habis. Demikian perumpamaan zakat. Sebab itu Umar Al-Khattab diberi cukup perempuan ni, setahun paling kuat cukup. Kadang-kadang kita kata apa, kita ni bijak pada Tuhan. Orang miskin tak erti belanja duit, berikan habis cepat. Macam kita bijak sangat ekonomi. Kita selalu berkata begitu pada orang miskin. Kononnya orang miskin ni tak bodoh dalam bab pengurusan duit. Setengahnya kata kita tak payah bagi duit, kita beri sekian-sekian barang je. Tidak, dia tak reti guna. Saudara, ini ucapan yang amat bahaya. Bila Allah kata beri, kita rupa-rupanya kita kata dia tak reti guna duit. Kerana sebab dia miskin, kita anggap dia jahil segala-galanya. Barangkali dia lebih cerdik pada kita, tapi peluang tak ada. Kita keluarga kaya, ayah kaya, mak kaya, nampaklah bisnes hebat. Dia tidak ada peluang. Cuba beri peluang. Ambil 10,000 modal, insya-Allah dia lebih berjaya pada kita. Ambil 20,000, ambil 30,000. Saya yakin zakat kalau beri dengan konti 10,000, mereka keluar daripada kemiskinan. Di samping kita beri ilmu bagaimana cara nak berniaga sekian-sekian, bagaimana nak survive sekian-sekian. Beri 150 sebulan. Lepas tu saya tengok yang masuk rancangan apa nama ni, bersamamu ke bersama aku ke, masuk rancangan tu, tanya zakat dapat. Pura kata dapat zakat 250, 150. Tapi kita tetap mengharapkan bantuan-bantuan yang lain. Kita tengok perolehan zakat, pura kata setiap negara, setiap negeri juta perolehan zakat. 40 juta, 50 juta. Kalau Selangor sampai 200 juta. Wilayah pun 100 juta. Johor sampai 50 juta, 40 hingga 50 juta. Kita belum cerita peruntukan yang lain, dana-dana yang lain, welfare yang lain. Jika zakat difokuskan pada benar-benar individu miskin, kita yakin, kita percaya, kita menjadikan mereka mulia, bukan hina, yang senantiasa minta setiap bulan. Setiap bulan orang tengah hinanya, minta lagi. Jangan sampai orang minta dengan kita 2 kali. Sebab kita sendiri tak akan dapat menanggung. Nak tolong orang biar sekali je, selesai kerja dia. Kenapa saya katakan kita sendiri kalau orang minta banyak kali, walaupun sikit, kita marah. Kita bagi dia RM1, esok bagi lagi RM1, hari ketiga rasa jemu, syek dia je. Tanya berapa ringgit dah haji bagi, RM3 dah masuk hari ni. Dia punya jemu sebab minta banyak kali, bukan kuantiti duit itu, tapi banyak kali itu. Kerana itu kita elakkan orang miskin minta dengan badan sekian-sekian banyak kali. Biar sekali setahun, tahun depan pula dia minta. Maka dia sendiri akan rasa mulia diri dia. Dia berdikari.